Biar betik. Adanya spesies sotong gurita yang ada cengkerang. Ini adalah Argonaut, atau nama saintifik dia Argonauta argo, turut dikenali sebagai pepper nautilus. Argonaut hidup di perairan tropika dan subtropika, terutamanya di kawasan lautan Pasifik dan lautan Hindi. Argonaut ni sotong tapi dia jarang berenang sendiri. Selain terapung ikut arus laut menggunakan cengkerang, Argonaut kerap dilihat menumpang obor-obor untuk bergerak, terutamanya si jantan. Memang pemalas nok haram. Hanya Argonaut betina yang mempunyai cengkerang. Cengkerang ini tidak wujud sejak lahir. Apabila Argonaut betina berusia lebih kurang 12 hari, ia akan menghasilkan cengkerang itu, berfungsi sebagai alat perlindungan untuk telur-telurnya nanti. Argonaut jantan tak kurang uniknya. Semasa proses pembiakan, organ pembiakan si jantan dinamakan Hectocotylus boleh dipisahkan dari badannya dan pergi mencari si betina dengan sendiri. Noh, dah macam hubungan PJJ, tapi ada hasil. Kalau tiba-tiba bini nak suriat time out station, boleh post pakai JNT.